Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Dr. Faz selaku hos anda pada petang ini di dalam podcast Sembang-Sembang Luar Topik. Okey, yang dibawakan oleh Sidkan.my channel. Okey, please subscribe. Okey, pada petang ini saya ingin membincangkan topik kita. Bagi saya memang luar topik sebab kita jarang-jarang discuss tentang ini. Kita jarang-jarang discuss tentang isu Afrika. Okey, bersama saya pada hari ini adalah orang yang tidak asing dalam dunia NGO. Okey, kita bawa terus daripada Shah Alam Okey, Encik Ahmad Akil bin Muhammad Rozain. Okey, selaku CEO kepada Insaf Insani. Assalamualaikum Akil, sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. Sebenarnya bila bercakap tentang Ustaz Akil saya selalu panggil Akil sebenarnya Saya dah kenal lama Sejak saya balik daripada PhD saya, memang saya telah kenal Akil ni. Alhamdulillah, daripada orangnya malu-malu dan sekarang ni wow, sangat different. Okey. Dan beliau lah yang banyak mengajar saya jugalah macam mana NGO tu sebenarnya dekat Malaysia ni. Okey. Alright. So saya rasa mungkin kita boleh terus buka bicara kita lah pada petang ini. Saya pun nak tahu juga sebab saya kenal Akil 6 tahun lepas dalam projek kami yang pertama. Projek apa tu? Biarkan rahsia. Dan kemudian kami move on. Maksudnya Akil projek lain dan saya pun projek lain. Dan ini baru kami bertemu balik. Selepas berapa tahun Akil 2 tahun kot. 2 tahun ya? Dia lebih rasanya kot. 2 atau 3 tahun lah. 3 tahun lah kot daripada anak yang kecil lagi tu rasanya. Okay. Alright. So bolehlah kot Akil kenalkan diri dan projek apa yang tengah buat sekarang. Dan saya pun nak tahu juga tentang Insaf Insani ni sebenarnya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So saya Ahmad Akil bin Muhammad Rozain, CEO kepada Insaf Insani, ataupun nama panjang untuk pertubuhan kami adalah Pertubuhan Insaf Insani Sejagat lah. So projek-projek kami banyak difokuskan kepada Afrika. So banyak bantuan-bantuan kami akan dihantar ke sana lah. So kalau ikutkan projek kami ni, kami sasarkan bukan kebanyakannya adalah bukan banyaknya projek one off lah. Maksudnya kita ada juga projek one off, tapi kita lebih memfokuskan kepada projek-projek yang berbentuk infra dan long term punya kesan lah. Contohnya kita memang antara projek utama Insaf Insaniah adalah kita sebut sebagai Desa Insaniah atau kalau nak lebih mudah faham, kita kat Malaysia ni kita tengok sebagai kompleks masjid. Oh, okay. Maksudnya dekat kompleks tu dia akan ada masjid, dia akan ada sekolah, dia akan ada telaga, dia akan ada mungkin projek-projek penternakan ke, supaya bila kita tinggal dengan komuniti tu, dia boleh survive, dia boleh sustain. Dan yang paling penting sekali sebenarnya, kita nak sekurang-kurangnya daripada orang yang susah untuk dapat akses kepada basic needs, dia ada basic needs dan dia boleh teruskan kehidupan macam mana orang lain hidup lah. Itu lah sedikit lah tentang Insaf ni. Okey, faham. Maksudnya sekarang Afrika tu memang fokus kat Afrika sahaja ataupun beyond, maksudnya Afrika banyak kawasan. Macam mana pilih selected tempat tu? Okey, so kebanyakan kita setakat ni kita memfokuskan kepada istilah dia adalah kawasan Sub-Sahara. Maksudnya dia akan ada land, satu jalur straight daripada Sudan, daripada hujung kanan ke hujung belah kiri lah. Dia lalu Niger, Chad, Mali dan sebagainya lah. So satu direct tu lah kita fokus. Istilah ada orang panggil, maksudnya kawasan tu Sahel Lane, dia panggil Sub-Sahara Afrika dan sebagainya. So kita fokuskan dulu kepada kawasan tu juga. Adalah beberapa juga projek yang masih di kawasan bawah, tapi maksudnya tak banyak lah berbanding di kawasan yang kita fokuskan ni lah. Macam tu. Yang selected by maksudnya yang dipilih, maksud saya macam kan projek banyak. So macam mana kita nak tahu projek yang mana ataupun macam Akil sendiri, kita fasa 1 buat yang ni, fasa 2 buat yang ni, macam tu lah kau
kalau ikutkan sebenarnya di kawasan Sub-Sahara Afrika ni kita sebut sebagai satu wilayah yang antara wilayah termiskin lah. Antara wilayah termiskin di dunia lah. So kalau dekat bawah tu mungkin dia punya apa istilah dia? Dia punya keadaan tu tak berapa susah berbanding dengan yang di jalur ini. Kebanyakannya duduk dekat kawasan yang mungkin hampir-hampir dengan padang pasir dan sebagainya lah. So akses mungkin lebih terhad berbanding negara-negara lain lah. Okey, faham. So itulah bila kita cakap pasal NGO kan. So kita tahu yang Insan-Insan ini antara yang sangat aktif membantu. Okey, boleh tak Akil terangkan sikit gambaran umum lah tentang kehidupan orang Afrika tu sendiri sebenarnya. Maksud saya macam kita cuma tahu yang diorang, bila kita cakap pasal Afrika, 3 benda yang kita nampak, kebuluran, kemiskinan, mungkin education. So ada tak isu-isu lain yang mungkin kita boleh bincangkan yang mungkin boleh membantu kan? Kalau ikutkan pengalaman kita turun dekat Afrika. So pertama, first time kita turun ke Afrika, antara isu yang kita bincangkan adalah isu kemiskinan lah. Saya pernah datang ke satu tempat di Chad. Waktu tu saya tak perasan lah. Ada budak datang. Budak datang, so dia tapi waktu tu yang bawa maksudnya yang iring saya pada waktu tu, dia cerita, kau perasan tak mata budak tu merah? Okey, sebab apa? Sebab isu dia adalah dia tak makan lagi pada hari tu. Okey, so saya tanyalah, maksudnya dia orang ni memang parent dia tak ada kerja. So style hidup dia orang adalah, ada beberapa kawasan yang maksudnya style hidup dia orang ni adalah mungkin kais pagi makan pagi, boleh jadi. Tapi boleh jadi kais pagi tak ada makanan. So maksudnya dia akan keluar setiap hari cari kerja. Dia akan cari kerja, maksudnya kerja yang mungkin buruh ke dan sebagainya, yang mungkin ikut hari punya payment ke dan sebagainya. Dia akan cari. Tapi kalaulah tak ada kerja, maksudnya tak ada makanan lah yang dia orang boleh bawa pada hari tu lah. Tapi kalau ada kerja, so adalah makanan. So waktu tu yang saya waktu saya turun sendiri di Chad waktu tu, memang dia cakap, budak ni dia tak makan lagi. Dia baru lepas nangis sebab lapar. Kesiannya. So dia lapar. So waktu tu kita datang mungkin bawa sedikit bantuan untuk at least kurang-kurangnya kurangkanlah maksudnya beban lapar ataupun budak-budak lapar untuk anak-anak ni lah. Itulah. So iaitu yang pernah saya turun. Ada maksudnya kadang-kadang isu di Afrika ni dia berbeza juga ikut negara. Ada negara yang memang isu dia isu makanan. Ada negara yang maksudnya isu pendidikan. Tapi most common adalah, kebanyakan dia adalah basic needs tu lah. Lapar, makanan tak ada, pendidikan masalah, kemiskinan dan sebagainya. Tapi dia punya point dia adalah daripada sudut portion tu. Mungkin kat sini lapar dia lebih, kat sini isu pendidikan dia akses dahsyat kan. Maksudnya belajar dekat bawah direct bawah matahari, belajar kat atas sana. Berapa lama Akil kalau pergi sana? Sekurang-kurangnya lah. Kadang-kadang kita akan pergi sekurang-kurangnya mungkin seminggu ataupun 10 hari macam tu lah, untuk kita uruskan bantuan. Maksudnya sekarang macam Akil punya projek memang base dia adalah Afrika. Ya, betul. Sahaja. Ya. Kita tak adalah, maksudnya kita ada satu projek-projek kita di Afrika, dan kedua adalah kita ada juga buat dalam Malaysia, dan setakat ni kita buat juga di Sabah lah. Kalau di Sabah ni projek kita adalah, kalau ikutkan kita buat satu istilah dia sistem air di kawasan pulau-pulau di Sabah. Kawasan salah satu pulau di Sabah. Maksudnya isu Sabah ni adalah isu air, akses air. Maksudnya kalau diorang gali telaga, bila tengah laut, yang akan keluar adalah kadang-kadang akan keluar air masin. Okay. So betul. Kami buat satu sistem air yang dia boleh tukar, ataupun istilah dia rawat lah, air tu daripada masin kepada air yang boleh diminum. Itu collab dengan siapa tu? Adalah beberapa, maksudnya mengarahkan kerjasama lain lah, yang kita buat lah. Dan ini mungkin antara istilah dia adalah mungkin antara filter yang pertama, istilah dia sistem yang pertama boleh di Sabah lah yang berjaya buat macam tu lah. So tapi maksudnya dalam tempoh masa kita rakam ni, sistem tu
masih lagi dalam proses istilah pembinaan. So kita target mungkin siap dalam hujung bulan Februari macam tu lah. So nanti semua okay, nak tanya. Okay, bila kita cakap pasal projek kan, selalunya untuk Insaf Insani ni semua projek akan diletakkan di website sendirilah, kan. Betul. So semua gerakan, semua daripada kutipan dana sehingga pengagihan tu akan diletakkan di website. Betul so kat situ yang bagus, yang mana kita ada kita memang transparent on the project. So maksudnya kita ada beberapa platform lah untuk kita kita cerita laporan projek. Satu adalah website, satu lagi media sosial lah. Yang biasanya kita akan update di Facebook dan Instagram lah untuk kita punya apa-apa update perjalanan projek kita lah. Betul lah. Bila kita cakap pasal trust, kepercayaan orang ramai tentang kutipan dana sekarang pun berbeza dengan dulu, kan. Dulu tak apalah, kita lillahi ta'ala, Allah je tahu. Sekarang tidak. Sekarang ni orang macam duit ni capai tak? Duit ni ke mana? Duit ni ke mana? Betul kan? So means that dengan adanya social media, dengan adanya website, benda tu kita boleh prevent. Maksudnya transparansinya kat situ, kan. Okey Akil, bila kita cakap pasal kutipan dana tu sendiri, kan, kita tahu yang kita maklum bahawa sekarang isu trust, kepercayaan ni memang sangat boom sekarang ni. Yang mana kenapa kita tidak hanya memilih satu jalan, iaitu offline. Offline tu macam kita pergi masjid, kita pergi kan, sama sekarang pun kita pergi pasar malam pun orang bawa tabung. So sekarang kadang-kadang yalah macam semalam pergi pasar malam tiba untuk madrasah ... So macam mana orang nak percaya kat situ? I don't know lah sekarang, kan. Macam Insaf Insani juga. Okey, selain daripada website, sosial media kepada Insaf Insani, ada tak platform lain yang digunakan oleh pihak NGO? Okay, so kita ada beberapa platform. Maksudnya setiap kali projek kita letakkan laporan lah projek-projek kita jalankan. Salah satu kat website, yang kedua adalah di media sosial, dan kita ada juga guna platform seedkind.my juga untuk kita run projek kita di sana lah. So dekat situ pun kita akan ada kemas kini untuk kalau ada projek-projek yang kita jalankan, kita akan update dekat situ lah kita punya projek lah. So itu banyak lah, dan kadang-kadang kita akan juga message, maksudnya kita akan direct juga kepada para penyumbang yang dah menyumbang untuk kadang-kadang laporan tahunan kita, projek-projek yang kita dah jalankan. Kalau ada penginfak khusus, kita akan hantar juga laporan-laporan pada dia lah secara direct untuk dia punya perjalanan projek tu lah. So benda tu penting sebenarnya. Bila cakap pasal crowdfunding, pendanaan awam, orang ingat sedekah je. Tidak sebenarnya, banyak tapi itulah saya dah cerita siri sebelum ni, kan. So kita come back baliklah kepada Afrika tadi, kan. Sebab saya rasa benda ni menarik, yang mana yalah, biasalah orang cakap, kan, kenapa susah-susah nak sedekah, nak bantu kat luar negara? Dalam Malaysia pun banyak lagi susah. Komen Akil macam mana? Ada tak orang cakap macam tu? Akil, kau ni kan apa hal pula nak tolong-tolong orang luar negara? Dalam Malaysia banyak, kenapa tak tolong? Ada tak? Isu-isu banyak je lah orang tanya. Tapi saya rasa ada beberapa perkara lah bagi saya. Satu adalah saya meyakini adalah banyak NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan yang dah banyak membantu rakyat-rakyat di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi kami ni sedang menunaikan satu fardu kifayah lah. Maksudnya kalau kita tengok di Malaysia well known tentang isu-isu kemiskinan homeless dan sebagainya. Di Palestin pun isu tu sangat common, ataupun biasa lah orang-orang Malaysia dengar. Tapi kita jarang dengar tentang isu-isu di Afrika. Kalau kita dengar pun sekejap-sekejap. Maksudnya bila kita dengar Sudan berperang, kita dengar waktu tempoh tu je. Kita jarang dengar musim-musim, apa realiti sedang berlaku dekat Afrika. Apa kesusahan yang sedang berlaku kat Afrika. So dia tak ada awareness seperti mana tempat-tempat lain. Sedangkan di kawasan ni juga adalah kebanyakannya adalah majoriti Muslim juga. Kan? Ya, so dalam keadaan mereka yang macam tu, masih lagi ramai yang tak tahulah apa yang berlaku. So sebab tu kami rasa terpanggil lah untuk buat projek di sana, kan. Dan saya rasa memang salah satu inisiatif yang sangat baik.
sebab bila kita tengok banyak je NGO fokus dalam Malaysia. Betul. Tapi bila Afrika ni memang jarang dan yang saya memang maklum yang memang Insaf Insani ni memang fokus ke sana. Kan. Alright, kita come back balik okay, waktu Akil pergi tengok apa tu yelah jalan-jalan kat sana, tengok orang susah kat sana. Saya pasti sebelum bantuan diberi mesti buat survey dulu kan? Okay. Ada tak? Of course ada. Kan, maksudnya pergi sana dulu ke ataupun dengan barang sekali? Maksudnya kita akan datang dengan barang sekali lah. I see. Apakah kesusahan yang paling berat lah yang pernah nampak di kalangan orang Afrika ni? Ada beberapa perkara lah macam saya sebut tadi. Maksudnya satu adalah isu kelaparan. Maksudnya budak mungkin sehari tak ada makanan, 2 hari tak ada makanan. Kalau saya pernah tanya maksudnya macam mana orang Afrika ni berpuasa lah. Tapi dia pernah sebut maksudnya puasa dan tak puasa ni sama, lebih kurang. Alasiannya. Sebab apa? Sebab ada hari memang tak ada makanan. So puasa je lah. Puasa je lah hari tu. Tapi maksudnya puasa dalam keadaan tak ada lapar. Jadi kita kesian. Kita tengok macam mana budak kecil yang kadang-kadang makan pun nak kena suap. Tapi mak bapak balik nak suap makanan pun tak ada. Tu satu part lah. Yang kedua adalah antara saya rasa yang ini antara paling menyentuh hati saya lah kot. Saya rasa kami pernah bawa waktu tu bantuan Al-Quran lah kot. Kita sebut bantuan Al-Quran tu kita nak hantar. Dan antara cerita yang kita tengok adalah anak murid ni dia terpaksa koyak Al-Quran tu ikut hizib supaya semua orang boleh baca Quran. Masya Allah. Saya dia koyak-koyak ataupun mungkin ikut juz. Saya pernah sembang juga. Touching tu. Ada satu family tu dia ada 30 adik-beradik. Dia 30 adik-beradik. Dia ada 30 adik-beradik. Sekejap saya fikir. Satu mak satu bapak. Tak, dia maksudnya ada 4 mak lah. So 30 adik-beradik. So yang ada untuk dibaca Al-Quran adalah hanya satu mushaf je. Masya Allah. Benda tu yang orang tak tahu. So dia ada satu mushaf je. Faham? So dia orang terpaksa koyakkan Al-Quran tu. Nak saya edah lah seorang satu juz. So juzuk tu digili-gili lah. So kalau dah habis baca juz tu, okey tukar dengan adik-adik lain. Tukar. Hatta kalau macam saya pernah maksudnya kalau di Afrika pun kadang-kadang belajar Al-Quran dekat tengah macam istilah ni ucapan pada pasir tapi pakai unggun api lagi. Pernah kalau ada video maksudnya kita tengok maksudnya kalau api tu marak memang panas lah. Kadang-kadang ada yang kena mata, kena baju dan sebagainya. Dia orang akan memang maksudnya style dia orang memang menghafal tulis Quran kat atas kayu lah. Tu satu part. Tapi bila nak mengulang balik mushaf yang tu terpaksa kongsi. Maksudnya dalam ramai-ramai circle tu dia terpaksa kongsi. So gila-gila lah kongsi Quran tu untuk mengulang-ulang. So itu ada kalau part pendidikan, education itu antara kisah-kisah yang kita rasa macam tak semewah di Malaysia lah. Kalau kita tengok kat Malaysia, kat rumah kita mungkin duduk 2-3 orang. Tapi Quran ada 10. Betul. Ada 10. Betul. Ada, habis khatam dia dapat Quran. Hatta dia orang cara satu lagi mungkin Al-Quran ni mungkin tak mampu untuk beli. Dia akan maksudnya pecahkan. Kalau kita ada mukadam kan, dia akan koyak-koyakkan. Dia bukan maksudnya dia akan jual Al-Quran tu dalam bentuk macam tu. Maksudnya part by part. Supaya ada juga kemampuan untuk belilah Al-Quran tu. Walaupun bukan full Al-Quran tapi ada part yang dia boleh beli untuk menghafal lah dan belajar Quran lah. First time saya dengar sebenarnya. Saya rasa penonton pun sendiri adalah pertama kali kan kita dengar tentang bila orang nak baca Quran, lepas tu terpaksa koyak-koyakkan untuk bersama-sama menghayati Al-Quran tu sendiri. Diorang punya ni literasi tentang bahasa untuk bahasa Arab tu macam mana Ustaz kat sana? Kalau ikutkan sebenarnya main bahasa dia adalah France. Sebab kebanyakan di negara-negara Afrika ni banyak dijajah oleh France lah. Tapi maksudnya memang ada guru-guru yang belajar untuk mengajar Al-Quran ni. Dan kebanyakan cikgu-cikgu ni daripada penduduk kampung tu sendiri. Dan kadang-kadang dia mengajar secara free. Sebab apa? Sebab memang orang kampung memang duit pun tak ada. So nak mengajar pun tak boleh. Maksudnya nak bayar yuran tak boleh. So kalau cikgu-cikgu ni tak
minta juga yuran, memang tak ada orang belajar lah. Di sini macam tu lah. Kan, saya ingatkan selama ni mungkin bila kita cakap pasal education kan, kita nampak dekat negara-negara yang begitu, memang keadaannya begitu. Maksudnya apabila berlaku bila Akil cerita Quran tu terpaksa dikoyak-koyak, mungkin rasa ilmu tu lagi di appreciate by them. So, daripada kita yang sentiasa disuap-suap ini. Betul kan? Sebab tu orang cakap maksudnya antara hufaz ataupun hafalan Al-Quran yang terbaik adalah mungkin di Afrika jugalah. Salah satulah. Ya. Okay. Ya. Dia lain tau. Macam sebab saya pun pendidik kan. Jadi sebenarnya lain tau. Bila pelajar tu sendiri kita masuk sikit lah bila pelajar tu sendiri nak mencari ilmu by themselves, diorang nak cari sendiri, berbeza dengan kita suap. Okay, kan. Siap tanya lagi, nak kena wajib ke beli buku ni? Kan. So itulah kita kena, sebab tu kata kalau kita nak tengok diri kita kena tengok orang bawah pada kita kan. Appreciate ilmu tu sendiri. Menarik. Okay. So saya rasa benda tu impact dia besar. Sangat besar. So saya rasa memang lepas ni kau nampak projek tentang Afrika ni, Quran tu silalah. InsyaAllah akan akan sampai ke tangan yang tepat lah Ustaz. Tapi maksudnya kita bukanlah sekadar sebab tu Yusuf Sani dia punya projek adalah bukan sekadar projek-projek yang kita bagi Quran dan sebagainya. Kita kalau boleh kita nak bina infra tu sendiri. Maksudnya hatta belajar atas tanah dan sebagainya. So kita nak bagi diorang kita nak bagi diorang satu mungkin kelas yang lebih selesa, yang lebih kondusif untuk belajar. Baru ni kita pernah pergi hantar bantuan ke Mali. Kita hantarlah beberapa set meja, kursi. Balik je daripada dan set kursi ni maksudnya cukup lah untuk beberapa ratus lah kot. Ataupun banyak. 100 lebih lah student. Sebab satu kursi tu mungkin diorang share dalam 4 orang dan sebagainya. Dan kelas tu berjalan daripada pagi sampai malam. Malam biasanya kelas untuk ibu-ibu yang nak belajar dan sebagainya lah. So kita hantar dekat situ. Tapi kelas dia adalah, dinding dia adalah daripada istilah dia apa? Daun-daun pokok bijirin lah istilah dia. So yang kita nampak dekat dalam ni lah kan, dan TikTok selalunya kan. So lepas kami balik beberapa minggu lepas tu, tiba-tiba dia bukanlah beberapa minggu, sebulan 2 lepas tu, tiba-tiba dia hantar gambar. Jadi apa dah? Tempat sekolah tu terbakar. Masya Allah. So panas terbakar. Ke apa? Kan orang mungkin sebab panas dan isu panas dan sebagainya lah. So terpaksa bina balik. Tapi maksudnya atas tak ada kemampuan. So maksudnya terpaksalah belajar dengan keadaan yang ada. Nak bina balik pun dengan ala kadar je lah. Yang maksudnya dengan sekadar kemampuan lah. Sebab isu dia dibina dekat daun-daun, dia bukan batu-bata. So sebab tu kita antara projek kita adalah kita nak sediakan fasiliti yang lebih baik untuk anak-anak di Sub-Sahara Afrika ni untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan sebagainya lah. Faham. Tapi kan Ustaz kan, bila kita cakap pasal isu kemanusiaan, memang saya pun dah sedia maklum. Kadang-kadang itulah ada dah sahabat yang bercakap pergi Afrika tu lagi bahaya daripada tempat lain sebenarnya. Sebab kita macam-macam isu dekat Afrika. Itulah macam Akil sendiri ada ambil vaksin ke apa ke sebelum pergi buat apa? Ataupun sembrono je pergi without, tak apalah aku nak tolong orang-orang ni, jadi kita pergi je. Kau macam mana? Biasanya kita akan datang dengan persediaan jugalah. So maksudnya memang ada untuk masuk Afrika ni ada beberapa requirement lah. Antaranya yang paling penting adalah apa mungkin lah istilah dia, buku kuning tu. Untuk kita masuk buku kuning ni adalah tanda kita dah divaksin lah. Faham. Tu satu lah. So ada juga beberapa vaksin lain, macam contoh typhoid, kalau kita nak elak cik berit ke apa semua, so kita ambil juga vaksin tu. Itu antara persediaan. Dan yang paling penting saya, sebab kita ni banyak pergi ke kawasan konflik. Kawasan konflik maksudnya ada beberapa kali yang kita nak pergi, rakan kerjasama nasihatkan untuk tak pergi dulu. Disebabkan ada peperangan baru lepas berlaku, kes tembak-menembak. So memang kalau setiap kali kita pergi tu memang ada je lah, kan? Memang akan ada tentera yang berjaga-jaga tepi jalan lah. So risiko-risiko tu sentiasa ada lah untuk tempat-tempat yang kita istilah dia high risk lah untuk kita pergi.
nak masuk pun tak berapa mudah. Ada beberapa cara bukan, ataupun terpaksa melalui beberapa prosedur dulu lah sebelum untuk masuk ke negara Afrika ni. Lagi susah adalah banyak negara Afrika ni embassy dia tak ada kat Malaysia. So nak dapatkan visa tu kita kena pergi ke negara-negara terdekat lah untuk kita dapatkan visa tu. Faham. Maksudnya sangat tidak mudah membuat misi kemanusiaan. Bila kita cakap misi kemanusiaan ni, selalu orang kata alah, okeylah tu kena sponsor sana sini. Itu benda tu common tau. Tapi sebenarnya tidak. Cuba kita berada di kasut orang yang membuat bantuan ni. Jadi saya rasa sebenarnya kan kita rakyat Malaysia khususnya perlu membuka mata, minda. Yang NGO ni bukan level apa tu? Level 3 dah sebenarnya. Tanpa mereka rasanya yelah payah juga kalau kita nak keluar kan. Sebenarnya kan. So saya bangga mempunyai kawan seperti ini Kawan anak murid kan anak murid. Sebenarnya cakap pasal Akil ni kan. Kan saya dah cakap kan, saya kenal lama kan. Saya nak cerita sikit dah. Saya kenal beliau waktu tu saya baru balik daripada UK. Saya baru je nak start buat join, alhamdulillah lah di offer sebagai untuk advisor untuk platform kan. Jadi beliau yang tolong saya, serius bawa kamera besar gedabak. Macam mana saya boleh terjerumus di dalam crowdfunding. Sebenarnya bila cakap pasal crowdfunding ni, orang kata alah kutip dana je sedekah. Tidak. Jadi sebenarnya benda yang kalau kita buat lillahi ta'ala, insyaAllah insyaAllah dimudahkan semua. So macam mana Akil, kalau kita come back isu sumut tempoh hari, ada tak rasa nak join juga, ataupun Insaf Insani ada misi tersendiri yang mungkin kita boleh combine. Mungkin tak semestinya kita waktu tu kan sumut tengah hype kan. Kalau ikutkan maksudnya kita menyokong je apa-apa projek kemanusiaan. Maksudnya kalau kita sendiri dalam visi dan misi kita adalah pertubuhan kemanusiaan yang global. Maksudnya apa-apa isu yang berlaku di seluruh dunia, maksudnya kita menyokong juga maksudnya bantuan-bantuan yang dihantar lah, ataupun usaha-usaha untuk membantu saudara-saudara kita di seluruh dunia atau maksudnya. Dan yang kedua adalah maksudnya isu Palestin adalah isu yang global. Maksudnya semua orang tahu dan ramai orang yang dah berusaha untuk membantu, dan banyak juga pertubuhan-pertubuhan NGO, rakan-rakan yang maksudnya memang khususkan perjuangan diorang adalah dalam membantu Palestin lah. Macam saya sebut, so sebab tu kita juga menyokong, tapi kita juga ada misi tersendiri. Betul. Adalah antara dia adalah kita memfokuskan kita punya projek-projek tu ke Afrika lah, untuk fasa awal ni lah. So mungkin ke depan kita juga mungkin akan join dengan sumut tu dan sebagainya lah. Mungkin juga boleh jadi. Akan datang. Sebab saya rasa macam ni, bila cakap pasal NGO kan, NGO ni memang badan yang penting untuk membantu orang. Kalau semua fokus kepada satu, yang lain bagaimana? Mungkin yang itulah kan. Alright. Okay, so kita proceed. Ada tak pengalaman peribadi yang tadi kan dah bagi tahu yang tidak boleh dilupakan tadi tu, yang isu macam-macam isu kan? Ada tak yang paling dekat dengan jiwa Akil sendiri? Antara maksud pengalaman utama ataupun pertama lah juga bila kita terkejut tengok bila pergi adalah bila kita nak hantar bantuan, kita keluar daripada bandar. Istilah dia adalah kalau di Afrika ni, macam contoh di Malaysia, kita keluar daripada kawasan Lembah Kelang, dia dah tak ada elektrik langsung. So maksudnya penduduk-penduduk luar bandar ni dia akan terpaksa bergantung kepada sama ada api yang dia buat sendiri, ataupun mungkin kalau ada kemampuan sikit dia akan pasang solar lah. Solar di rumah-rumah mereka. Kadang-kadang kedai pun tepi-tepi jalan dia akan pasang solar kecil yang maksudnya kita boleh dapatkan faham. Di Mr. DIY itulah. So bila kita lalu jalan-jalan gelap ni, kita pun maksudnya tak boleh bayang macam mana kehidupan diorang tanpa akses elektrik dan sebagainya lah. Akses kehidupan yang basic. Cuba kita bayangkan
sepanjang hari tak ada elektrik. Yelah, Ataupun yelah. sepanjang malam tak ada elektrik. Ush. So memang hidup di situ. Macam mana lah So tu? tapi kita tengok aje budak-budak main je kat luar waktu malam. Kan? Hatta kita orang punya guide pada waktu tu, dia boleh ingat jalan, masih istilah dia adalah macam jalan di tengah padang pasir. Dalam bentuk yang sama dan sebagainya. Macam bentuk kita tengok kiri kanan pokok, kiri kanan pasir. Tapi cakap kau kena kiri, kau kena kanan. Dia boleh hidup macam tu. Dalam maksudnya dalam serba kesempitan tu, dia ada kemahiran-kemahiran dia dapat. So saya memang waktu tu, ini adalah satu istilah dia pemandangan yang kita tak boleh nampak. Kan, Mungkin dekat negara negara-negara lain lah. Faham. Ada macam tu. Faham. So bila Akil cerita macam tu, baru macam okey, saya teringat ada satu cerita Hindustan tu. Okay. Kan dia tak tahu jalan kiri kanan, tapi kat padang Sahara dia tahu je jalan tegak dia. Macam tu lah kot kan. Okey. Tapi itulah maksudnya kat sana Akil ada orang menjagalah maksudnya. Betul. So biasanya kita akan ada rakan kerjasama dan tim yang akan sambut di sana lah. Untuk menjagalah. Betul. Pernah ada jumpa tak kriminal ke apa? Sebab dah gelap apa Alhamdulillah semua. tak pernah lah setakat ni. Alhamdulillah perjalanan kita selamat. Biasanya kita akan diiring lah. Untuk keselamatan lah. Berapa orang selalu kalau pergi tu, berapa orang? Kita tak pergi ramai. Kadang-kadang daripada tim Syafsan ni pun saya seorang yang akan pergi. Ataupun mungkin seorang 2 orang lah untuk hantar bantuan tu lah. Bantuan tu daripada macam mana? Maksudnya lori lah macam tu ya? Tak. Maksudnya kita akan beli barang juga daripada sana. Faham. Dan biasanya kita akan edarkan pack makanan. Kita akan pasang lampu solar untuk anak-anak belajar. Faham. Kadang-kadang ada masjid, maksudnya di Afrika ni, kalau kita tengok masjid-masjid dia pun banyak masjid-masjid yang maksudnya daripada apa istilah dia, daripada kayu. Maksudnya tiang dia kayu, atas dia atap daripada daun, tak ada dinding, tak ada kapet. So banyak masjid tu. So antara projek pertama kami di Afrika adalah pembinaan masjid lah. Dan masjid tu berada istilah dia di sebelah highway, ke arah maksudnya di sepadan dengan negara Cameroon waktu tu. So memang tempat tu, satu, penduduk kampung tu sendiri guna masjid tu. Yang kedua adalah masjid tu jadi laluan, maksudnya digunakan oleh para musafir untuk solat lah. Untuk berhenti solat sebelum masuk untuk negara Cameroon lah. So bila kami bina masjid tu, antara perubahan yang berlaku adalah satu, ramai orang kat situ dia mula nak duduk situ. Sebab apa? Tarikan ke masjid tu kan? Satu, masjid tu. Sebab waktu tu kita bina sekali dengan telaga. So satu, masjid tu sendiri. Yang kedua adalah sebab untuk dapatkan akses sumber air tu lah. Maksudnya orang datang untuk sumber air. Yang kedua adalah orang datang sebab nak belajar agama. So ramai orang yang maksudnya yang mungkin tak tahu pasal agama dan sebagainya, datang masjid belajar dan dia convert. Convert ni maksudnya masuk Islam lah. So masjid tu jadi platform kepada maksudnya pendidikan agama lah dekat kawasan tu. Kos masjid berapa kat sana kalau untuk yang macam tu? Dia bergantung kepada kebesaran dia. Fasiliti, saiz, tempat, negara-negara berbeza juga ikut negara. Sebab ada negara barang mahal, ada negara barang dia murah. Ada negara yang senang bawa, ada negara yang susah bawa. Dia macam tu lah. Perjalanan jauh 3-4 jam dan sebagainya, nak kena travel 5 jam. Ada yang kena ada satu perhentian dulu baru boleh sampai ke tempat tu dan sebagainya lah. So beza-beza ikut negara kos ni. Afrika pun besar kan dia punya ni. Faham? Yelah, susah juga kalau kita tak buat podcast ni, kita tak tahu kesusahan orang Afrika. Dan mungkin lepas ni kalau mungkin kita tak tahu, orang tengok kutipan dana untuk buat masjid di Afrika, orang tak nampak. Tapi setelah Akil cerita kenapa, bagaimana, mengapa, so orang akan terbuka mata untuk menyumbang. Sebenarnya kita ni sebenarnya hidup sekejap je, betul tak? Kita nak buat apa lagi? So cubalah sedaya upaya kan, untuk mengutip apa yang perlulah. Okay, so Akil, ni soalan saya. Kalau Akil maksudnya tak tercerita tentang Afrika tu kat sini kan, macam mana orang luar nak tahu tentang Afrika tu sendiri?
Maksud saya ni kita kat podcast. So boleh bercerita. Okey. So macam mana selain daripada social media, ada tak cara lain yang mungkin kita boleh bagi awareness kepada orang ramai? Kalau ikutkan sebenarnya antara sumber-sumber yang kita boleh dapat adalah di internet lah. Maksudnya terutama sekali portal-portal berita lah. Portal-portal berita, portal-portal berita yang menceritakan tentang apa istilah dia? Afrika lah, berita kadang-kadang apa situasi berlaku di Afrika dan sebagainya lah. So kat situlah kita tahu apa istilah dia, keadaan realiti Afrika tu sendiri kan, sebenar di Afrika tu sendirilah. Dan kita boleh juga tengok fakta-fakta yang sebenarnya dah banyak dah di state dalam website, contohnya UNICEF, UN dan sebagainya lah. So banyak, hatta Bank Dunia sendiri menceritakan dan meletakkan, maksudnya antara negara yang termiskin di dunia, Afrika. Kebanyakannya adalah daripada Afrika lah. Okay. Maka itulah yang mengapa Insaf Insan ini memilih Afrika sebagai case study. Sebagai case study lah. Kan, sebab saya macam terfikir awal-awal kan, kenapa pilih tempat ni? Sebab kalau macam dalam crowdfunding platform, kita menerima projek-projek. Maksudnya projek macam-macam ada, untuk buat Quran ada, untuk bina masjid ada. So saya nak tahu jugalah macam mana NGO memilih tempat untuk memberi kutipan dana. Sebab saya rasa NGO kan besar. So maksudnya macam NGO Akil sendiri memilih berdasarkan fakta. Pergi turun padang baru buat kutipan dana. Betul Okay. So itulah maksud saya. Kalau macam crowdfunding platform tu sendiri adalah kita membuat untuk orang kan. Okay. So sekarang Akil, saya nak sambung lagi Okay lah. Cakap tentang Afrika ni menarik lah. Kita dah macam-macam kita dengar kan. Tapi saya nak come back balik sekejap. Pasal masjid tadi. Okay. Macam mana boleh nak buka masjid dekat situ, sedangkan kita tahu kat situ kan macam tadi kita ada kalau cakap pasal Afrika, pasal poverty, kita pasal kemiskinan, education, semua dah sentuh. Cuma saya nak tahu macam mana boleh nak buka masjid dekat situ. Sebab tadi kan bagi tahu dekat tepi highway kan. Okay. Silakan. Satu yang pertama adalah antara misi utama kami adalah sebenarnya kalau kita tengok pada tagline kami, kita ada 4 baris lah istilah dia. Kemuliaan insan, kebahagiaan bersama, kehidupan berkualiti dan keadilan. Maksudnya semua orang tak kisahlah di kat mana pun, dia sepatutnya dapat hak-hak yang sepatutnya orang lain dapat. Tu satu part. Yang kedua adalah sebab tu kita keluarkan satu idea yang kita namakan sebagai Desa Insaniah. Ataupun kalau untuk lebih mudah untuk dapat gambaran adalah kita panggil sebagai kompleks masjid lah. Kompleks masjid Desa Insaniah. Dan kenapa kami mulakan projek kami ni dengan masjid? Satu adalah kita tahu kalau dalam sirah pun Nabi bila pergi memandang tempat, antara misi utama Nabi adalah membina masjid. Sebab dekat masjid ni lah dia akan jadi tempat untuk menuntut ilmu, dia akan jadi tempat program-program dakwah dan sebagainya. Dan kami sendiri rasa masjid ni adalah tempat bermulanya kalau orang tu nak berubah jadi baik, dia akan bermula bermasjid. Dan yang kedua adalah sebab tu dalam kompleks tu sendiri, dalam Desa Insaniah tu sendiri, kita bina juga sekolah di sebelah dia, kita bina juga telaga di sebelah dia, dan kita bercadang juga untuk maksudnya sediakan satu projek penternakan atau pertanian lah. So maksudnya di sebalik maksudnya pembinaan orang panggil apa, rohani dan akhlak dalam jiwa sesuatu masyarakat tu, dia perlukan juga kepada keperluan asas yang lain, antaranya ilmu, air dan makanan lah. So sebab tu kita bercadang untuk bina Desa Insaniah tu dekat kawasan-kawasan yang kita nak sampaikan bantuan. Dia bukan maksudnya untuk long term sustainability je. Dan yang penting adalah sebenarnya kita mampu melahirkan lebih ramai Muslim yang baik di masa hadapan. Dan kita nak bukan setakat Muslim yang baik, tapi yang bijak, yang berkualiti, yang boleh maksudnya last sekali membawa mungkin negara dia, keluarga dia keluar daripada
keadaan ataupun kesempitan yang ada dalam sekarang ni. Dan kat situlah kita sebut dia boleh mencapai satu kehidupan berkualiti. Bukan mungkin daripada satu side individu. Dan lebih baik lagi bila dia boleh bawa perubahan tu kepada masyarakat dan negara dia lah. Itu misi utama Desa Insaniah tu lah. Sebab tu kita binakan kompleks yang lengkap dengan bantuan-bantuan asas tu. Maksudnya Insan Insaniah ni dia start dengan masjid. Ya, betul. Kita start Maksudnya itu masjid. projek yang pertama lah, Ya, kan betul. kat Afrika tu. Maksudnya Betul. projek pertama masjid, kemudian baru bantuan yang lain. Betul. Maksudnya asalnya kita bermula Okey, dengan masjid. So, faham. bila kita sendiri turun ke kawasan, kita rasa bila kita sembang, ada negara yang antara kita jalan nak pergi kawasan yang masjid yang kita dah bina, ada 8 buah sekolah. Tapi 8-nya semua yang disponsor oleh Kristian. Okey, Dia faham. disponsor oleh gereja ke non-Muslim ke dan sebagainya. Faham. So silibus pun bukan silibus, maksudnya tak ada pendidikan agama. Oh, dekat Daripada Afrika. 8 sekolah. Atau mungkin kita pergi jumpa 9, satu je yang yang ajar agama. Faham. Dan jarak-jarak jauh-jauh. Sedangkan dekat Afrika memang Muslim yang betul, yang kebanyakannya ni. Muslim. So sebab tu kita bila pergi satu-satu tempat, kita nak bina juga supaya diorang dapat pendidikan agama tu lah. Bagus Dapat belajar sebenarnya. Quran dan sebagainya lah. So itu antara akses yang sangat limited lah di Saya setuju. Afrika tu. Saya setuju. Yelah, sebab kalau tak bercerita begini, seriously, tak terbuka pun sebenarnya kenapa, mengapa, bagaimana, kan? Betul. Okay. So waktu yang kan Nakil cerita kan, dah start buka masjid, lepas tu bantuan lain pun dah nak masuk. Macam mana reaksi orang kat sana? Dan diorang kenal ke dengan Nakil kat sana dah? Ke dah glamour kat sana? Tak ada, kita tak adalah glamour. Tapi maksudnya mungkin orang mulalah mengenali Safsani tu. Tapi satu part adalah kita pernah dapat satu testimoni. Maksudnya satu antara kompleks yang pertama kita berjaya siapkan. Maksudnya dia sendiri sebut dulu dia orang susah, nak semayang pun susah. Tak mungkin kita sebut adalah istilah dia, nak pergi solat jemaah pun mungkin istilah dia susah lah. Sebab satu lah, tak ada lampu dan sebagainya, tak ada elektrik dan sebagainya. Yang kedua adalah basic needs pun, kalau nak pergi ambil air terpaksa jalan 10 km. Kan? Dia dah macam ni. Kalau kita tengok Afrika ni dalam keadaan, maksudnya dia ni tengah berlapar. Cara nak ambil air adalah kena berjalan 10 km jauh pergi tu. dan mungkin 10 km balik. Ush. Sampai dekat tempat air, mungkinlah air tu bersih ke tak bersih. Mungkin air, kita pernah tengok air tu macam air lumpur. Tapi itu je akses air ada. So bawa balik untuk ni. So satu part kita tengok. Tapi yang kedua adalah kalau nak pergi balik, kalau kita istilah dia orang yang join half marathon lah. Okay. Half marathon ni kalau nak habiskan mungkin dalam sejam 2 jam. Tapi kalau diorang ni berjalan dalam perut lapar jauh macam tu, maksudnya yang terpaksa pergi ambil air ni, satu mungkin mak. Yang kedua yang kena tolong adalah anak-anak lah. So anak-anak ni dia terpaksa skip sekolah. Maksudnya dia akan Bapaknya kerja. Bapak dia kerja. Okay. So yang nak kena tolong settlekan maksudnya urusan harian ni mungkinlah mak dan anak-anak. So gila-gila lah, hari ni kau sekolah, aku cuti. So dia kena tolong mak dia pergi jalan 10 kilo ambil air, balik balik 10 kilo lagi. Ada kes kita orang pernah dengar, maksudnya perempuan tu mungkin dia ambil air seorang sendiri, jatuh dalam telaga, meninggal. So banyaklah situasi di Afrika lah yang berlaku lah. Macam sendiri masjid tu sendiri, bila kita pergi, maksudnya kita biasa dengar tentang keadaan masjid Afrika ni dhaif. Kan? Bila kita pergi sendiri, tengok keadaan masjid tu sendiri, kita pun tak percaya. Saya pernah tunjuk dekat kawan saya tentang masjid di Afrika lah. So saya tengok, kau rasa ni apa? Tapi dia cakap, ini pondok ke? Dia tanya, ni pondok ke? Kita sendiri macam, macam mana dia orang boleh bersemayang dalam keadaan masjid macam ni? Contohnya, kalau musim panas, suhu di Afrika boleh capai sampai 48 darjah Celsius. Mungkin 50, mungkin ada yang sebut sampai 50. Sampai 50. Tapi masjid yang dia ada bumbung dia pakai Pakai daun. Dinding tak ada.
So semayang direct dekat semayang direct dekat tanah. So itu je masjid dia. So kita tengok pun istilah dia adalah kita akan membayangkan 1400 tahun dulu waktu zaman Nabi bina masjid ini adalah gaya dia. So dia kita nak sebut macam tu. So maksudnya masjid sendiri pun bila kita tengok, bila kita sebut masjid dhaif, bukanlah dhaif yang maksudnya kat Malaysia ni mungkin ada kipas lagi. Mungkin masjid tu dibina dari kayu. Maksudnya kalau dekat Afrika, masjid tu memang tak ada apa-apa. Dia macam ajalah, okey, ini adalah tanda untuk kawasan kau solat berjemaah. Faham? Dia ada tanda aras je lah. Maksudnya dia ada maksudnya istilah dia ada tiang dan bubung. Okey, ini adalah tempat kita nak sembahyang jemaah. So macam tu. So dalam apa-apa keadaan pun macam tu, azan berdiri seorang jerit dan azan seorang akan datang lah. Faham. Memang keadaan kat sana memang sangat dhaif lah ya. Betul. Ya, dan insan-insan ni juga ada buat kutipan dana kan untuk ambil air telaga. Betul. Kita ada buat beberapa projek lah di sana. So bila kita cakap pasal air telaga, saya sebenarnya nampak juga apa tu influencer yang buat kutipan dana dekat Afrika yang ada air telaga 2, 3, 4, 5 kan. Betul. Menarik. Maksudnya kalau kita dapat buat projek dan kita tunjuk kepada masyarakat secara jelas, transparansinya ada kat situ kan. Saya rasa insya-Allah orang akan buka mata untuk percaya kepada satu projek tu sendiri. Insya-Allah. Kan, itulah Akil. Apakah faktor maksudnya kan bila kita cakap pasal Afrika, Sudan, kan banyak krisis sekarang kan. Macam Sudan pun sekarang rasa boleh masuk ke Sudan sekarang? Ada cara lah juga nak masuk. Kan. Ada buat projek kat Sudan? Kita ada juga buat projek di Sudan. Baru ni kita hantar bantuan 3 tangki air. 3 lori lah. 3 lori tangki air. Kita hantar juga bantuan-bantuan makanan lah dekat Sudan. Okey, yang itu kita tak join lah. Itu kita tak pergi lagi lah. Untuk setakat ni kita tak pergi lagi Sudan lah. Kan, masa Afrika je lah fokus sekarang kan. So sekarang faktor apa yang menyebabkan kepada krisis tu sendiri? Peperangan lah, yang for sure peperangan lah kot kan. Sebenarnya antara mungkin faktor utama adalah mungkinlah peperangan tu adalah salah satu daripada efek, maksudnya punca daripada kemiskinan ni. Tapi banyak negara yang adalah sebenarnya isu utama adalah isu dieksploitasi. Maksudnya fasa-fasa pasca penjajahan, maksudnya Afrika ni masih lagi dieksploit. Kalau kita pernah tengok satu video tu, maksudnya antara ladang yang terbesar ataupun bukan ladang, mungkin kita boleh sebutlah antara ladang yang terbanyak yang menghasilkan koko lah adalah di Afrika. Dan orang Afrika ni dia sebut sendiri sebenarnya kebanyakan koko di Afrika tu yang grade-grade baik semua dihantar ke luar negara. Dan yang tinggal ni hanyalah di yang grade-grade rendah je untuk rakyat dia orang. Dan sebenarnya kalau kita sebut tentang Afrika, orang akan sebut sebenarnya masa depan dunia adalah pada Afrika. Satu sebab adalah kadar kelahiran dia lebih tinggi daripada kadar kematian. So kalau kebanyakan negara ke arah negara tua, Afrika. Negara-negara di Afrika ni kebanyakan adalah ke arah negara muda. Itu satu part. Yang kedua adalah sebenarnya negara Afrika ni adalah negara-negara yang kaya dengan sumber alam. Belian, uranium dan sebagainya. Banyak kat situ. Tapi poin dia apa? Poin dia adalah negara-negara yang pernah menjajah negara-negara Afrika ni, dia bawa bahan ni tanpa membayar kepada negara-negara Afrika ni. Istilah dia macam tu lah. Dia eksploitasi dia punya bahan-bahan tu. So maksudnya kekayaan tu dia tak dapat pada negara-negara Afrika ni. Tapi orang yang menjajah tu dia bawa ke negara dia. Dan dia buat duit kat sana. Yelah, so betul lah. Sepatutnya negara Afrika ni pun dia dapat lah dia punya ataupun dia jual ke dan sebagainya lah. Tapi mungkin pasca peperangan ada mungkin perjanjian ke dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi menyebabkan diorang dieksploitasi dengan sangat teruk lah. Menyebabkan boleh menjadi antara punca kemiskinan juga. So bila dah lama hidup dalam kemiskinan ni, antara benda yang kita risau adalah mindset lah. Mindset maksudnya dia rasa dia dah tak boleh keluar daripada kesusahan ni, dan dia terpaksa reda lah dengan kehidupan ni. Dia macam tu lah. Itu antara kita rasa dia macam pasrah lah dengan kehidupan padamu. Tapi so maksudnya kita rasa faktor-faktor yang menyumbang kepada kesusahan dan kemiskinan di Afrika ni adalah
disebabkan itulah. Kan penjajahan. Tapi kadang-kadang bila education tu kurang. Ya, kan? betul. Lepas tu miskin. Yalah kemiskinan. So benda tu ialah faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya begitu. Betul. So bila basic needs ni kurang pun ada anak-anak muda satu dah tak pergi sekolah. Yang ada juga yang mengambil pilihan untuk mungkin nak join istilah dia apa teroris ni lah maksudnya. Lah sebab bila dia join teroris ni lah yang maksudnya mungkin dia dapat hidup, dapat makan, ke dapat gaji dan sebagainya. So itu pilihan yang maksudnya dia orang terpaksa buat. Mungkinlah terpaksa lah. Maksudnya sebab tak ada choice. Kita tak ada makanan, tak ada apa semua kan. So mungkin itu adalah antara faktor lah. Sebab mungkin berlakunya perang saudara ke, berlakunya keganasan-keganasan di negara tersebut. Sebab basic needs ni memang sangat limited untuk diakses lah. Yelah. Bila kita cakap pasal perkara yang bersandarkan kepada basic needs ni, bila tak dapat keperluan tu tidak dapat dipenuhi. Betul. Itu yang banyak masalah sosial tu. Betul. Kalau basic needs ni dah cantik, insya-Allah yang masalah lain tu kita boleh cover. Betul. Kan? Alright, okey Akil. Okey. Saya nak tanya sikit. Alright, sebelum kita tutup lah. Alright. Bila cakap pasal isu bantuan ke Afrika, okey, tadi pun Akil kata fokus adalah kepada Afrika sahaja for the time being. Betul. Sampai bila? Ataupun soalannya sampai bila akan bagi bantuan ke sana? Dan ada tak planning lain nak bantu negara yang lain pula? Sampai bila adalah sebab tu kita bina desa insaniah tu. Dan kita bukan nak bina mungkin satu negara satu, bukan. Kita nak bina banyak desa insaniah di negara-negara di Sub-Sahara Afrika ni. Sebab apa? Satu adalah kita mengharapkan sampai diorang ni sendiri mampu untuk sustain ataupun berdikari untuk keluarkan diri diorang daripada kehidupan ataupun kesempitan yang berlaku sekarang ni lah. Itu kita target lah. So bila kita dah ada banyak desa insaniah di seluruh Afrika, kita mungkin ada istilah dia adalah institusi lah ataupun produk pendidikan desa insaniah ni yang akhirnya satu dah berjaya melahirkan kalau ayat lebih mendalam adalah melahirkan rijal. Yang kedua adalah rijal-rijal inilah yang dah mampu untuk bawa perubahan kepada negara masing-masing. Di situlah kita nampak di situlah kita nampak impian kita ataupun cita-cita kita, bantuan kita ke arah itulah. Maksudnya sekarang aim dia adalah education, betul? Bukan education semata lah. Sebab tu kita sebut bantuan kita adalah lebih kepada keperluan basic needs yang diorang perlu. Pendidikan adalah termasuk salah satu, makanan juga ya, air pun juga ya, masjid juga ya. So sebab tu kita tengok situ dia melibatkan komponen-komponen yang istilah dia, yang holistik lah. Ada daripada sudut rohaninya, ilmunya, akal dia, dan makan jasmani dia lah. So kita melihat kepada bantuan yang lebih holistik untuk saudara-saudara kita dekat Afrika lah. Okey, faham. So sekarang conclusion dia fokus kat Afrika dulu. Ya, betul. Okey, kemudian baru bergerak ke negara-negara lain insya-Allah. Fasa awal kita di Afrika dan ada juga di Malaysia. Kita tak lupakan juga negara kita sendiri. Maksudnya mungkin Insaf Insani boleh buka satu cawangan lah kot dekat sana macam tu kan. InsyaAllah doakanlah di kan? masa depan. Maksudnya buka di sana, so apa-apa isu yang berbangkit refer di sana. Betul, insyaAllah. Kan? Cuma saya nak tanya pandangan Akil sendiri tentang politik kat sana. I mean, adakah orang kat sana kan itu negara dia, adakah dia tak dapat bantuan ke daripada kerajaan dia, kerajaan mereka sendiri, sehingga kita perlu bersusah payah. Itu kan maksud saya, macam mereka tak dapat ke bantuan daripada negara mereka sendiri? Kalau gitu kan ada lah bantuan tu, tapi maksud saya rasa terhadlah daripada sudut politiknya, mungkinlah tu sebab ada eksploitasi yang menyebabkan rakyat mereka sendiri terhadap sumber-sumber asas yang perlu diorang dapat tu.
So bila keterhadan itulah menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada, bukanlah terpaksa bergantung, perlukan juga kepada bantuan-bantuan luar untuk bantu rakyat mereka sendirilah macam tu. Faham? Sebab macam kita jugalah, macam kita kat Malaysia pun, kalau tiba-tiba lah saya nak buka nak buka masjid dekat tanah wakaf. Kalau kita nak tunggu apa ni pun lama kan, maksudnya badan bekas banyak benda nak kena ni, so kita buatlah sendiri crowdfunding kan. Betul. Okay. Alright Akil, okay, banyak yang kita dah pelajari yang saya pelajari secara personal lah tentang Afrika ni kan. Cuma saya terfikir, apakah kesan kepada kepada dunia luar jika kalau insan-insan ni tak buat projek macam ni, tak ada awareness kan. Sebab awareness pun banyak dibuat kat social media kan. So apa jadi kepada mereka? Satu adalah kita saya rasa macam kita sebut pada awal tu, antara kesan lah kalau tak ada apa-apa awareness berkaitan dengan Afrika ni adalah isu fardu kifayah tu lah. Macam kalau tak ada orang yang melaksanakan dan membantu saudara kita di Afrika, seluruh mungkin kita boleh sebut seluruh rakyat Malaysia akan berdosa lah. Tu satu part lah. Maksudnya macam kita tengok macam-macam hadis lah. Maksudnya malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Hatta kalau kita istilah dia, kalau kita biarkan jiran kita ni dalam kelaparan, maksudnya la yu'minu ahadukum. Maksudnya kalau tak beriman seseorang tu, kalau kita biarkan jiran kita ni dalam keadaan kelaparan. So maksudnya dalam isu tu isu Afrika ni kami sendiri merasakan dia adalah sama seperti konsep itu. Maksudnya mungkin di Gaza, di Afrika, di Palestin semua orang dah tahu. Tapi bila kita sebut tentang Afrika, tak ada orang tahu. Sedangkan memang secara faktanya, secara laporannya, beritanya dan sebagainya, di mana negara antara negara termiskin dunia, mungkinlah Palestin ni tak termasuk sebab memang kita well known, tapi kebanyakannya adalah di Afrika. Dan yang keduanya adalah saudara-saudara kita sendirilah. Maksudnya saudara-saudara kita di sana sendiri akan terus hidup dalam kesempitan, tak ada perubahan, dan mereka sendiri akan terperangkap. Kita sebut adalah mungkin diorang sendiri akan terperangkap dalam naratif kemiskinan tu dalam tempoh sekadar yang itu sahajalah, dalam tempoh yang sangat panjang lah. Saya setuju. Maksudnya kat sini adalah kenapa kita perlu tahu tentang itu adalah sebab kita di atas dasar kita seorang Muslim. Ya, betul. Ke atas fardu kifayah, ke atas kita untuk membantu Muslim yang lain. Sedangkan kita tengah masak pun tiba-tiba orang sebelah bau, orang sebelah mesej, sedapnya bau hari ni, saya kena bagilah kan. Apatah lagi kalau isu begini. Betul. Alright. Tapi sebenarnya banyak benda yang kita pelajari kan, betul tak? Alright, so saya rasa mungkin setakat ni Akil, mungkin setakat ni kita punya perbincangan, discussion, dan akan berlanjutan keluar. Mungkin ada projek-projek lain yang mungkin kita boleh collab ke kan. Alright, sebelum kita tamat, apakah mesej yang Akil nak sampaikan kepada penonton kita pada petang ini? Silakan. Mesej terakhir satu adalah kita kena sama-sama untuk cakna keadaan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Kalau daripada side insan ni adalah mungkin di Afrika sendiri. Kadang-kadang ada orang dia mungkin tak boleh tolong banyak. Ada je ramai orang yang mesej kita, boleh tak nak bantu RM1 sehari ke dan sebagainya. Kita cakap tak ada masalah. Sebenarnya setiap bantuan tu adalah bernilai untuk kita lah. Hatta kalau lalulah video-video Insaf Sani ke di timeline, di feed dan sebagainya, kongsi tentang keadaan ataupun di media sosial, itu pun dah cukup bermakna lah buat saudara-saudara kita di Afrika lah. Hatta maksudnya kalau kita bagi bantuan, antara benda yang paling kita seronok adalah bila saudara-saudara kita di Sub-Sahara Afrika ni dia tak berhenti
mendoakan rakyat Malaysia lah, sebab bantuan bantuan yang kita hantar lah kan. Bila diorang sebut selama ni kita orang dah hidup penat, tiba-tiba datang bantuan, so diorang sangat gembira. Dan diorang memang kalau kita pergi tu, diorang doa panjang lah untuk rakyat-rakyat Malaysia sebab bagi bantuan pada mereka lah. Jadi sama-sama saya rasa isu Afrika ni masih belum lagi, istilah dia adalah belum lagi diketahui oleh ramai, terutama sekali rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita sebarkan atas dasar cinta dan cinta ni kita terhadap saudara kita mungkin bukan di negara kita, tapi di satu side negara yang lain lah. Wallahu alam. Okey. Akil mesti terkejut soalan ni. Tak tahulah terkejut ke tak. Okey, Akil, bila kita cakap pasal kutipan dana kepada Afrika, apa yang sebab ialah kita memang dalam lingkungan crowdfunding platform ni kan. Bila kita cakap pasal kutipan dana, memang betul dalam sosial media kan ada orang bagi bantuan, ada recording kat belakang, betul lah. So berlaku isu baru-baru ni yang mana sebenarnya dia bagi bantuan tapi sebenarnya dia ambil balik makanan tu. So macam mana kan, macam mana Akil boleh nak proofkan yang kita memang buat benda yang benar, tak ada pun penipuan kat situ. Sebab saya rasa dengan platform yang kita ada sekarang ni, yang podcast ni, Akil boleh terangkan kepada orang ramai macam mana kita nak membezakan di antara penghantaran barang tu yang legit dengan tidak. So sekarang isu tu sekarang, maksudnya kata crowdfund dekat sini bagi, tiba-tiba habis record ambil balik. Tapi bukan setakat ni, bukan dekat negara kita lah yang saya nampak. Kalau ada komen tak? Kalau pada Syed Insaf Sani, sebab tu kita bina infra. Sebab apa, kalau bina infra ni memang confirm tak boleh bawa balik lah. So kalau kita bina bangunan, kita memang kalau kita nak bawa balik, tiba nak bawa balik telaga tu memang tak boleh lah. So maksudnya memang kita nak sebut bila kita bina, memang kita pastikan dia kekal kat situ. Itu antara maksudnya kalau kita sebut adalah macam mana kami nak buktikan memang bantuan sampai. Yang kedua adalah kami akan pastikan, maksudnya bila kita bagi bantuan, laporan tu adalah antara benda yang terpenting lah. Dan maksudnya kadang-kadang kita sendiri turun padang untuk bagi sendiri bantuan tu kepada orang ramai lah. Supaya maksudnya kita akan pastikan memang bantuan tu legit lah, istilah dia, untuk dihantar lah kepada saudara kita dekat Sub-Saharan Afrika. Dan saya rasa the best way lah kan, cara terbaik untuk kita nak maklum dekat orang kan, yang kita ni betul-betul buat, memang kita buat benda yang betul, benda yang legit, tidak salah kan. Saya rasa bila contohlah dalam crowdfunding Seedkind sendiri, kita ada report, maksudnya bila duit dah cukup kan, kita ada bahagian report. Mungkin boleh masukkan bahagian reporting kat situ. Itu salah satu cara jugalah kan kita nak buat apa yang membezakan di antara crowdfunding platform ni lah. Bagi saya macam tu lah. So boleh juga tengok, boleh juga jumpa kalau lah maksudnya nak mencari macam mana nak hantar bantuan bantuan ke Afrika melalui Insaf Sani, boleh juga guna platform Seedkind.my lah. Ada juga dekat Seedkind. Kita ada juga meletakkan projek kita di Seedkind.my supaya orang ramai, maksudnya ada pelbagai choice lah untuk akses lah. Dan melihat kat mana yang dia boleh jumpa projek kita lah, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Akil. Kenalan lama saya ni. So dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Akil yang sudi ditemu ramah. Sebab kita memang nak tahu sebenarnya bila kita cakap pasal NGO, awareness tu kurang. Tak tahulah saya ni sebab saya, apa yang saya nampak lah, awareness kurang. Jadi bila kita buat podcast macam ni,
So pihak-pihak NGO boleh bercerita sebenarnya apa sebenarnya bantuan yang diberikan, bukan setakat di sosial media tapi underground. Ini pun underground juga sebenarnya kan. Sebenarnya bukan saya Afrika, sebelum ni pun ada lagi pergi tempat-tempat lain kan. Okey, dengan itu saya mengucapkan terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah, Okey. insyaAllah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.